apa tu? Bahagian dua. Assalamualaikum dah, hai kawan-kawan. Dalam video ni kita akan tonton bahagian 2 episod telur apa tu? Diorang tengah cari maklumat dinosaur apa yang berbulu macam tu. Dapat ke diorang jumpa? Jom kita tengok. Abang Misa rasa bukan juga. Dinosaur apalah agaknya kan kawan-kawan? Dinosaur tajam. Nampaknya diorang masih belum jumpa maklumat pasal dinosaur tu. Dinosaur kucing. Huh? Dinosaur Kak Ros. Wah! Kak Ros pun ada dinosaur juga. Kak Ros dinosaur? Kelakarlah OPP ni. Dinosaur terbang. Tak ada bulu. Tak ada juga. Dinosaur yang terbang pun tak ada bulu juga. Tapi ada juga sebenarnya binatang purba yang berbulu. Seharian diorang cari tak jumpa. Macam mana ya? Maknanya bukanlah dinosaur. Hei, gambar telur dinosaur langsung tak ada. Dinosaur Dinosaur yang bertelur. Kawan-kawan tahu tak nama-nama dinosaur? Cuba tulis di ruangan komen di bawah. telur ke? Dinosaur. Zaman sekarang mana ada dinosaur? Betul juga cakap Kak Ros tu. Mana ada dinosaur zaman sekarang ni? Atu, kita tanya Atu. Rasanya Atuk mesti tahu pasal dinosaur ni kan? Banyaknya buah jambu Atuk tu. Nampak sedap kan? Semua rosak. Tak ada elok ke? Lah. Semua jambu tu nampak macam dah rosak je. Macam ada orang gigit lah. Elok pun. Rosak. Alah. Rosak lagi lah juga. Kesian Atuk. Tak juga. Apa? Banyaknya. Ada banyak. Tapi buah-buah tu dah rosak. Kesian Atuk. Kesian. Berlubang-lubang. Macam tomato apa? Tomato opah kau pun rosak macam ni? Makhluk yang sama ke rosakkan buah Atuk dengan kebun opah? Apa yang buat agaknya? Misteri sungguh lah. Bersambung. Jangan lupa untuk tonton part yang seterusnya ya kawan-kawan. Terima kasih kerana menonton AFK TV.